Pencapaian hebat pasukan bowling Padang pada Sukma 2026 membuktikan Selangor mampu menjadi kuasa besar dalam acara berkenaan. Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Kelang, Azmi Zaman Huri berkata, 2 pingat emas yang dituai oleh atlet muda membuktikan Selangor sentiasa mempunyai barisan pelapis muda yang bersedia menggalas cabaran. Sekarang ini kita sedia maklum bahawa Selangor sedang mendahului semua pasukan daripada negeri-negeri yang bertanding di pertandingan Sukma Selangor 2026 ini. Dan kita berharap untuk lombol ataupun bowling Padang pada hari ini kita menyumbang 2 emas dan saya dimaklumkan bahawa ini adalah sumbangan emas yang ke-80 untuk negeri Selangor. Dan saya harap ianya satu realiti untuk menjadikan Selangor terus menjuarai Sukma 2026. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, pasukan bowling Padang ataupun lombol ni memang selama ini penguasaan dari negeri Selangor. Dan semua pasukan yang berhadapan dengan negeri Selangor memang bersungguh-sungguh untuk menewaskan negeri Selangor ni. Tapi alhamdulillah single lelaki dan juga bergu wanita dapat masuk ke pertandingan akhir dan akhirnya kita berjaya mendapatkan 2 emas. Beliau yang juga merupakan bapa angkat kepada sukan bowling Padang berkata, tamasya Sukma ini diwujudkan untuk melahirkan bakat baru dan pentas menggilap atlet-atlet muda sebelum diserap ke pasukan senior. Okey, sememangnya Sukma ini diwujudkan adalah untuk melahirkan bakat-bakat baru di kalangan atlet-atlet muda untuk diserapkan kepada pasukan yang lebih senior. So segalanya bermula di Sukma ini. Dan kalau kita lihat untuk tahun 2026 ini, kita menyaksikan ramai anak-anak muda yang berpotensi untuk digilap bakat mereka. Menyentuh mengenai barisan atlet muda belasan tahun yang dipertaruhkan pada edisi kali ini, beliau menyifatkan pencapaian membanggakan itu menepis dakwaan bahawa Selangor ketandusan pelapis bagi meneruskan legasi kejuaraan.